Mampus kau mampus kena demo. Agak suka mukul kau. Padan muka mampus ah. Apa nama mampus ni? Mampus yo. Ini bang orang MBG tu mampus kena demo. Apa tak kena demo tu? MBG tu lah korupsi paling besar. Patutlah. Itu yang kejur situ tu. Tak tanggung pula sombong aku tengok. Dapat kredit Honda tu mak lagak penyengkit. Macam langgonya awak dengan Honda dia tu. Kan banyak berita tu. Yang pemakannya berulat lah, ada ulat kekibang, ada kubang tai lah, ada belendai lah, yang basi lah, Itu penyakit, yang nak makan. bisok perut budak, ada mampus, racun. Kan tak ada guna MBG, tak ada manfaat. Berarti banyak dosa kejur macam gitu tu bang Kalau aku tak ingin tak gelo aku kejur situ tu. Apalagi nak nyuruh anak-anak awak kejur situ. Minta maaf. Buat kata di kau, dia tentu kerja mencuri lagi. Macam budak penyabu yang melokat-lokat dengan orang, mencuri kolor orang, mencuri gas orang, apa dapat, mesin air, bat. Tentu itu lagi. Tak kejur tidaklah anak aku situ. Harap dia lah duduk rumah ni. Mak, ya. Ai tak menyusahkan Miko lagi tu. Mengapa pula? Ai dapat kerja dah. Kejur apa? Dengan siapa kau kejur? Dengan Pak Budi kerja MBG, gaji dia besar. Oh, MBG kau. Miko tadi, ngapa berbising pula? Menyungut. Inilah mak Dika menonton berita orang mendemo MBG. Kan bebal nama tu. Udah diberi pemerintah makan gratis, makan bergizi. Di demo-demo kan pula. Kan tak berat kalau mendemo tu. Oh, tak tahu anak aku. Anak aku 2 hari tak sekolah. Tak bergerak, terkelepai ni tak dapat. Bergizi Tak bergizi, tak dapat makan MBG. Ini budak kesian betul ni. Itu jantung tu MBG. Barulah cerah Untuk sikit. rumah dia. Langsung bangkit. Besar faedah MBG ni. Kalau sempatlah MBG tu ditutup kan? Kau tak nak rumah kebuluh hanyut budak-budak. Macam ayam sampur. Usah cakap lagi. Terkelepai. Ayo mak Mak, pakai dulu duit 100 mak. Nyalang gaji MBG keluar.